Masak makanan Upi Ipin, dapat RM200. Adik aku suka sangat dengan Upi Ipin. Dia kata, Kalau kau boleh masak 3 makanan Upi Ipin, aku bagi RM200. Okey, boleh? Aku sahut cabaran kau. Okey, buat aiskrim Kak Ros sekarang. Boleh? korang pernah tak buat aiskrim macam ni? Aku tengok Kak Ros guna pisang dalam cerita Upi Ipin. Jadi, aku pun potong pisang, masukkan dalam acuan dan campurkan susu. Aku pun letak dalam peci sejuk sambil tunggu aiskrim beku. Next, ayam goreng Mail pula. RM2, Mari beli ayam goreng. Dalam cerita, ayam dia nampak sedap. Aku tak sabar nak rasa. Jadi, aku ambil bahagian kepak, campurkan serbuk bawang putih, sos tiram, madu, serbuk lada putih, sos cili, kicap, minyak zaitun, pewarna dan mula bakar. Aku makan dan... Betul ke RM2 ni Mail? Sedap sangat ni. Jadi ke tak jadi? Last sekali ayam goreng Ipin. Okey, aku terima cabaran kau. Mula masak ayam Upi Ipin. Ipin suka peha. Aku pun nak peha. Aku ambil ayam, salut bawang, salut tepung, lepas tu goreng. Sedapnya ayam goreng ni. Lepas dah siap masak, aku pun tunjuk makanan ke adik aku. Dan